Nak part 3 sekarang? Aku dah baran dah ni. Eh bang, bulan puasa ni janganlah marah-marah. Ni mesti tak puasa. Makan Maggi tadi. Gurau je jangan ambil hati sangat. Confirm korang semua tengah teruja nak tengok resort kan? Walaupun motor ni model lama tapi pelik kan? Masih ramai yang tak sabar nak tengok bila dah siap. Sebab apa? Sebab minat tu tak pernah lapuk. Yang lama tu lah selalunya paling ada nilai. Jadi kat sini aku nak cakap satu benda je. Kita kena hargai harta, barang dan paling penting orang yang ada dengan kita. Macam owner motor ni, isteri dia support apa yang suami dia minat. Sampai sanggup buat sekali sebiji AS5 untuk dia. Support macam ni bukan semua orang dapat. Respect. Okey lah. Dah tak nak cakap panjang, korang layan sendirilah resort dia. Meh sini. Aku payung sikit. So itu je untuk kali ni. Jangan lupa follow, like and share. Bye.